So hi guys, this is my first time nak rasa air Evian. So mari kita tengok. By the way, satu botol ni harga dia RM8. Dia punya ml 500 ml untuk RM8. Berbala ke tak, kita try dulu. Okay Allah, Air tak apa. tak ada hal, tapi insyaAllah air gunung. Ni kan semua kan milik Allah. Rasa apa? Rasa kaya? Rasa fresh. Rasa tu okay, next. Siapa punya? Tia lah. Tia lah. Siapa? Serius lah, ada rasa beza dia tu. Ada, kena rasa dulu, Okay. Minum dulu. Oh. Tetap rasa. Dia macam tak mencapai expectation. Tak mencapai. Rasa macam, bukanlah dia cakap rasa macam air zam-zam, tapi lebih kurang. Dia rasa sejuk-sejuk macam tu kan? Dia macam susu. Dia rasa payau pun ada sebenarnya. Dia ada payau. Macam tinggi mineral lah kan. Dia tak tahu. Dia rasa macam payau-payau sikit. Tak adalah rasa cap keluarga, tapi rasa lah Evian. Tapi dia tak ada lah. Rasa dia smooth lah. Rasa dia smooth. Dia tak ada. Takut ke benar air? Rate. Sedap. 10. 10/10. Tahu dah kenapa orang kaya minum lah. 8/10. 9/10. Saya rate 10/10 sebab dah beli kan. Yang mana dia macam kalau kita nak rasa kan minum spritzer kan. Tapi dia macam lebih sikit lah daripada spritzer. Dia macam up sikit. Spritzer rasa dia macam spritzer macam rasa sedap-sedap kan, tapi ni lagi sedap. Tapi kalau spritzer dia macam ada manis-manis sikit. Compared to ni. Yang ni dia macam dia payau. macam lemak-lemak sikit lah. Dia punya cerita macam air tu berperisa. Serius lah berlemak. Yang dia payau dah. Dia macam sedikit payau lah sebenarnya. Macam ujung dia. Payau, let's serius. Aku juga tak rasa lain. Dia ada payau ujung dia. Tapi dia fresh lah. Dia rasa smooth. Sedap. Sedap kan? So itu saja. Bye.